Guys, setiap kali anda pergi shopping mall, beli barang, makan di restoran ataupun menginap dekat hotel, pernah tak anda terfikir sebenarnya anda boleh jadi sebahagian daripada pemilik bangunan-bangunan ni? Caranya adalah melalui sesuatu yang kita panggil sebagai REITs ataupun Real Estate Investment Trust. Konsep dia mudah. REIT mengumpulkan duit pelabur untuk memiliki aset hartanah yang menjana pendapatan seperti shopping mall, hospital, hotel, pejabat dan juga gudang. Penyewa akan bayar sewa setiap bulan, REITs akan kutip pendapatan dan sebahagian besar pendapatan ini kemudiannya akan diagihkan kepada pemegang unit dalam bentuk distribution ataupun dividen. Yang menariknya, anda tak perlu ada berjuta-juta ringgit untuk beli sebuah shopping mall ni. Dengan membeli unit REITs yang tersenarai di Bursa Malaysia, anda boleh mendapat pendedahan kepada portfolio hartanah bernilai ratusan juta, malahan berbilion ringgit. Tapi jangan salah faham, REITs bukan bermaksud confirm untung. Harga unit boleh jatuh, kadar faedah boleh memberi kesan dan penyewa juga boleh keluar dan kadar pengundian juga boleh menurun. Jadi sebelum beli REITs hanya sebab nampak dividen tinggi, tengok dulu dari mana datangnya duit yang membayar dividen tu. Kalau anda nak saya share lagi berkenaan dengan REITs ni, cuba komen REITs dekat ruangan komen. Dan kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, follow dan sharekan guys.